Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Pertama sekali abang nak ucap selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menjalani ibadah puasa ke sahabat semua. Hari ni setelah lama tidak bersiaran, abang ingin tunjuk hasil perkembangan lah, bukan hasil perkembangan pecah koloni keluluk yang abang buat dalam 2 bulan lepas dah. Okey, selepas banjir lah abang buat ni, sebab telur banyak dak. Jadi kita tengok keluar masuk dia ni agak lumayan jugalah. Corong dia pun menarik, sihat. Ni keluluk jenis Itama, sahabat. Nampak Abang guna batang kayu mini lock, batang medang sebelum ni abang letak di atas tu, nampak tu. Itu tempat asal dia, tapi semasa abang seduk madu, koloni dia diserang oleh koloni lain. Jadi abang alih, abang letak yang baru situ. Jadi penyerang dia duduk serang koloni tu dalam kotak tu. Dan hak ni abang alih letak sini. Nasib baik abang nampak, sebab kita tunjuk sikit sebab penyerang dia tu tak duduk pun, tengok. Tak ada lah. Corong dia pun malak. Jadi koloni yang kita pecah koloni ni dia masih lemah masa tu. Berisiko tinggi untuk diserang oleh koloni lain. Jadi nasib baik mujur lah abang nampak, dan abang tukar alih dia dan sorok dia sikit, walaupun jarak dia kurang sedepar daripada tu, tapi abang tutup lah. Dia bawah tempat redup abang tutup. Jadi kita nak tengok, kita lanjut, kita tengok macam mana keadaan dalam sarang ni dah. Ni abang tutup dengan polystyrene, board polystyrene. Board polystyrene ni merupakan penebak haba yang baik. Allah. Okey. Kita buka. Tengok. Dia mau tak siap masak air lah. Tak nak dia bagi masak air. Oh, banyak pokok perana ni. Kejap, sahabat. Kita buka. Ni sahabat dia. Satu tangan pegang handphone, satu tangan buat kerja macam ni lah. Abang sengaja tidak staple banyak-banyak, sebabnya nak bagi mudah kita buat kerja lah. Okey. Ya. Ni kena on lampu. Oh, alhamdulillah, tengok sahabat. Oh, sudah ada kantung madu, kantung biberik. Jadi kulit macam ni kita boleh letak topping. Okey sahabat, kita teruskan dengan meletak topping dah. Kita sambung sekejap. Tadi abang diserang oleh keluluk tu. Lepas ni abang kena pakai baju kalis lebah lah. Kita tengok, kita pilih topping mana yang ada ni. Nah, ini pun boleh lah. Ini pun boleh, kita cuci dulu. Ini, tengok ni sahabat, topping ni banyak ni. Macam mana boleh banyak ini? Inilah topping dia yang rosak ataupun keluluk dia yang mati ketika kemarau panjang tempoh hari. Tahun kemarin kemarau panjang, banyak keluluk mati. Jadi abang sipir, abang kemah semua topping dia, lock dia. Inilah yang boleh pakai, abang kitas semula lah. Topping bekas ni jangan buang, kita kitas semula. Plastik pun boleh pakai. Tengok. Okey, kita ambil yang ini. 1, 2 ni. Okey, topping ni. Saya siapa tak pastilah, tapi lumayan jugalah. Mungkin ni 16 kali 16 kot rasanya. Okey, kita cuci dulu ni. Kita cuci dulu, lepas tu kita sambung. Okey sahabat, kita cuci dia. Ni untuk hilangkan segala hama dah. Okey sahabat, jadi kita lanjut dah. Kita buka slow-slow. Kita pasang topping. Buka ni. Galak sekali backing sahabat.
topping kita cuci tadi. Habis. Okey. Sampai kena gigit sebab letak 2 skru cukup sahabat. Tutup dengan plastik. Kita tutup kotak topping. Kita tutup balik dengan penebak dia tadi. Oh, tengok tu sahabat. Kita tengok dekat corong dia deh. Mana? Semoga berkembang aktif. Dan nama kita tunjuk lagi perkembangan dia lah. Keluk ni macam mana. Okey, kenapa sahabat ambo letak apa ni? Sebab ini ambo plan untuk musim kemarau sahabat. Bila kemarau panjang dia kena ada penebak haba macam-macam atas tu. Ni pun ambo plan untuk letak atas nipah. Tapi belum jadi lagi rencana. Tapak dia pun dalam 2 kaki ni tak cukup, kena letak 4 atau 5 kaki ni. Ambo akan buat slow-slow lah, insya-Allah lepas bulan puasa ni. Sahabat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.